Bila kita nak tukar coolant ke radiator cap, pertama kita kena buat just on engine. Tak payah start engine tau, on je. Kereta tu temperature apa C. Kalau C tu main engine sejuk lah. So ini selamat untuk kita buka radiator cap tu. Lepas tu pegang sini rasa panas ke sejuk kan. So kalau sejuk macam ni okey lah, boleh buka lah. So buka. So ni kita akan tukar. Dia entahlah radiator cap ni mana kedai ni bagi. Karat teruk. So coolant pun actually dia asal warna hijau ni, dah macam tak cantik colour dia. Kita tukar terus kan. Terus kita letak bagi lapik supaya tak kukuh. Lepas tu nanti saya kena cari lah kat sini ada ke tak, mana benda tu. Ok guys, dah jumpa dah dia punya button tu. Nampak tak kat situ? Kita zoom sikit. So dia belah kiri lah, dekat sebelah dengan exhaust punya. Kalau korang rajin nak cuci, cik buka hose atas ni. Lepas tu buka juga hose bawah tu. Masukkan air. So sebab masalah saya tak ada pilih air kan. So malah saya buka atas cuci, tapi sebab air pun tak karat teruk sangat. So boleh buka ni, masukkan air running water, dia buka hose bawah ni, boleh keluarkan. Kalau rajin nak cuci air dalam engine block ya. Tapi kalau karat tu better cuci lah. Tapi kalau macam saya minta tak teruk sangat, tak perlulah. Okay, so hari ni saya just tukar coolant saja. So nak cuci tu senang je, just ambil air pipe ke apa, tuang dalam ni, air penuh. So nanti dia keluar lah. Tuang banyak macam tu. Tu dia kurang macam tu lah. Bagi ini saya buat simple je lah. Tak buat deep. Ini betul-betul lah, cuci sampai buka hose pun tak ada lah. Tu siapa rajin boleh buka hose atas ni ya. So kita biarlah dia cuci kat bawah tu. Turun air. So isi kat dalam reserve tank ni sikit. Masukkan, kalau ada lebih isikan penuh pun tak apa. Kalau tak campur air sikit lah. Okay. So sampai dekat cukup lah. Nampak tak? Sampai dekat high tu cukup lah. Tak payah lebih. Nampak tu? Dekat sini lah level ni. Ok, hari ni kita guna Bosch punya coolant warna merah. Dia ada warna hijau dengan biru. So kita akan masukkan kat dalam radiator. Ok, isi coolant ni senang je. First tuang je, bagi penuh dulu. Masukkan je dulu. Ok, isi coolant sampai habis-habis. Lupa nak pesan, sebelum tuang coolant tu, make sure tutup balik lah yang hose ni tadi punya air nak keluar tu. Ok, so ni tengah running, bagi panas jap. Nanti bila kipas ni start berpusing, air ni dia akan turun ke bawah. Tu kita top up, kita refill dengan coolant. Lepas tu bila dia penuh balik, tunggu dia buka kipas sekali, top up. Dah cukup buat 2 kali, 3 kali pun ok. Ok, tengok ni kipas dah pusing, so kita masukkan. Tadi dia turun sikit dan kita akan masuk. Dah kita masukkan. Turun je kita masukkan. Macam tu. Ok, so ni dah 3 kali dah kita kipas dah pusing. Cukup, kita ambil radiator cap, kita tutup. Ni jaga air ni panas sikit So tutup lah So untuk MyV lama dia punya kod R148 101. Ok, siap. So ni reserve tank jangan lupa masuk balik lah. So masa refill tu reserve tank ni kena keluarkan jangan masukkan. Nanti dia sedut lah air tu. So habis.